Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dengan penuh sukacita mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke Galeri Jabatan Jem Melayu. Galeri ini menghimpunkan khazanah ilmu bangsa melalui pameran tokoh sastrawan negara Malaysia. Gelaran sastrawan negara merupakan hormatan tertinggi negara terhadap penulis yang karya dan pemikirannya memberi kesan besar kepada bahasa, sastra serta masyarakat. Antara kriteria penganugerahan termasuklah menghasilkan karya mutu tinggi, memperkaya khazanah bahasa dan budaya Melayu serta menyumbang kepada pembinaan tamadun bangsa. Lebih istimewa, semua tokoh ini turut menerima anugerah Sir Award yang mengiktiraf penulis berpengaruh pada peringkat Asia Tenggara. Bagi menghidupkan warisan mereka, paparan mereka ini bukan sahaja memperkenalkan tokoh, malah turut menampilkan puisi sastrawan negara yang telah dinarik oleh pelajar Jabatan Jem Melayu. Melalui persembahan ini, diharapkan jiwa dan semangat sastra dapat disemai dan dirasai oleh kita semua. Marilah kita bersama-sama menelusuri seorang demi seorang tokoh sastrawan negara yang telah mengukir sejarah dalam bidang kesusastraan Melayu. Tokoh pertama ialah Dr. Kamaluddin Muhammad atau Christmas. Beliau diangkat sebagai sastrawan negara pertama pada tahun 1981. Beliau merupakan pelopor cerpen moden Melayu dengan karya-karya yang menekankan semangat kebangsaan, perjuangan rakyat dan pembangunan masyarakat. Antara karya pentingnya ialah Patah Tumbuh Hilang Berganti serta Mekar dan Segar. Christmas menerima Sir Wright Award pada tahun 1981, iaitu pada tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai sastrawan negara. Sumbangannya menjadi asas perkembangan kesusastraan moden tanah air. Tokoh yang kedua ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad yang dilantik sebagai sastrawan negara pada tahun 1982. Beliau terkenal dengan novel Ranjau Sepanjang Jalan yang menggambarkan penderitaan petani melawan kemiskinan dan alam. Shahnun juga berani menulis isu politik dan kepincangan sosial, antaranya dalam novel Sheep. Beliau menerima Sir Wright Award pada tahun 1973, menjadikan beliau antara tokoh yang terawal di Malaysia dan diiktiraf di rantau ini. Tokoh yang ketiga ialah Datuk Dr. Usman Awang yang diangkat sebagai sastrawan negara pada tahun 1983. Puisi beliau syarat dengan nilai kemanusiaan, kasih sayang dan semangat perpaduan. Antara puisinya yang terkenal ialah Ke Makam Bonda, Pak Utih dan Suara dari Desa. Beliau menerima Sir Wright Award pada tahun 1982, setahun selepas dinobatkan sebagai sastrawan negara. Usman Awang dikenang sebagai penyair yang membawa suara rakyat dengan penuh jiwa. Tokoh yang keempat pula ialah Datuk Dr. A. Samad Said yang dianugerahkan sebagai sastrawan negara pada tahun 1985. Beliau dikenali sebagai sastrawan rakyat. Karya-karyanya seperti Salina dan Langit Petang memperlihatkan realiti sosial serta keindahan bahasa yang mendalam. A. Samad Said menerima Sir Wright Award pada tahun 1979 sebelum gelaran sastrawan negara yang dinobatkan. Beliau terus dihormati sebagai ikon kesusastraan moden Melayu. Tokoh kelima ialah Dr. Muhammad Dahlan Abdul Piang atau nama lainnya Arenawati yang merupakan sastrawan negara yang telah dinobatkan pada tahun 1987. Beliau terkenal dengan novel maritim yang memaparkan perjuangan bangsa dan pengembaraan laut, antaranya ialah Lingkaran dan Sandera. Arenawati menerima Sir Wright Award pada tahun 1988. Beliau dikenang sebagai penulis yang membawa tema laut dan perjuangan manusia ke persada sastera Melayu. Tokoh yang keenam pula ialah Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh yang diangkat sebagai sastrawan pada tahun 1991. Beliau terkenal sebagai penyair intelektual yang mengangkat puisi Melayu klasik ke peringkat antarabangsa. Antara karya puisinya ialah Sajak-Sajak Sejarah Melayu dan Rowing Down Two Rivers.
Beliau menerima Sea Right Award pada tahun 1997 yang membuktikan pengiktirafan terhadap pemikirannya yang mendalam serta gaya puisinya yang berakar pada tradisi tetapi berwawasan global. Tokoh ketujuh ialah Datuk Nordin Hassan, iaitu sastrawan negara pada tahun 1993. Beliau banyak berkarya dalam bidang drama, antaranya Bukan Lalang di Tiup Angin. Karya-karyanya menonjolkan gabungan seni teater moden dengan falsafah Islam. Nordin Hassan menerima Sea Right Award pada tahun 1993, tahun beliau dianugerahkan gelaran sastrawan negara. Tokoh yang ke-8 pula ialah Datuk Abdullah Hussein, iaitu sastrawan negara pada tahun 1996. Beliau dikenali dengan novel Imam yang membicarakan cabaran agama dan masyarakat. Karyanya mengungkap persoalan moral, nilai dan keimanan umat. Abdullah Hussein menerima Sea Right Award pada tahun 1996. Sumbangannya besar dalam memperkayakan novel berteraskan nilai Islam dalam kemasyarakatan. Tokoh ke-9 ialah Profesor Madya Dr. Syed Osman Syed Omar atau yang lebih dikenali sebagai S. Osman Kelantan, telah diangkat menjadi sastrawan negara pada tahun 2003. Beliau menulis novel dan cerpen yang menggabungkan keindahan bahasa dengan persoalan falsafah. Antara karyanya ialah Wajah Seorang Lelaki. S. Osman Kelantan menerima Sea Right Award pada tahun 2004 yang membuktikan keunggulannya dalam menyumbang kepada kesusastraan Melayu moden. Tokoh ke-10 pula ialah Datuk Dr. Anwar Ridwan yang telah dinobatkan sebagai sastrawan negara pada tahun 2009. Beliau menghasilkan karya dalam bentuk cerpen, novel dan esei. Antara novelnya ialah naratif Ogon Shoto yang penuh dengan alegori politik dan sejarah. Beliau menerima Sea Right Award pada tahun 2009, tahun beliau diangkat sebagai sastrawan negara. Tokoh yang ke-11 ialah Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah atau Kemala yang dinobatkan sebagai sastrawan negara pada tahun 2011. Beliau terkenal dengan puisi-puisi sufi yang syarat dengan nilai kerohanian dan falsafah. Antara karyanya ialah Mimbar Kata dan Pelabuhan Putih. Kemala menerima Sea Right Award pada tahun 1986, jauh sebelum gelaran sastrawan negara, menandakan keunggulan puisinya di peringkat kebangsaan. Tokoh yang ke-12 ialah Datuk Bahazin yang diangkat menjadi sastrawan negara pada tahun 2013. Beliau dikenali sebagai penyair yang menulis dengan penuh penghayatan terhadap alam, kemanusiaan dan kehidupan masyarakat. Antara puisinya terkandung dalam kumpulan Dari Kertas Catatan Tengah Malam. Beliau menerima Sea Right Award pada tahun 1980 sebagai pengiktirafan terhadap keindahan dan kekuatan puisinya. Tokoh yang ke-13 pula ialah Datuk Dr. Zurina Hassan yang merupakan sastrawan negara pada tahun 2015. Beliau merupakan wanita pertama yang menerima gelaran ini. Puisinya menzahirkan suara hati wanita dan pengalaman kehidupan. Antara karyanya ialah Menghadap ke Pelabuhan. Beliau menerima Sea Right Award pada tahun 2004. Zurina Hassan dikenang kerana membuka jalan buat penulis wanita dalam dunia kesusastraan Melayu. Tokoh yang ke-14 ialah Profesor Dr. Siti Zainal Ismail yang merupakan sastrawan negara pada tahun 2019. Beliau merupakan penyair, novelis dan sarjana seni yang banyak menulis tentang budaya, warisan dan identiti bangsa. Antara karyanya ialah Pulau Renik Ungu. Siti Zainul Ismail menerima Sea Right Award pada tahun 1989. Sumbangannya merentas bidang sastra, seni dan budaya kebangsaan. Akhir sekali, tokoh yang ke-15 ialah Datuk Rahman Syahari, iaitu sastrawan negara pada tahun 2022. Beliau terkenal dengan puisi dan esei yang tajam dalam mengangkat persoalan bahasa serta pemikiran bangsa. Antara karyanya ialah Mufarakah dan Lukisan Zaman. Rahman Syahari menerima Sea Right Award pada tahun 1991.
Beliau menutup rangkaian sastrawan negara setakat ini dengan melengkapkan senarai tokoh agung kesusasteraan Melayu. Puisi Kita Ini Tetamu Senja karya sastrawan negara A. Samad Said telah dilarik oleh pelajar Alifah Iliana binti Ahmad Nasir, PSMP BM 1622. Seterusnya, puisi Jari Ombak karya sastrawan negara A. Samad Said juga telah dilarik oleh Muhammad Iqmal Zuhaimi, PSMP BM 1621. Seterusnya, puisi Kucing Nenek karya sastrawan negara A. Samad Said telah dilarik oleh Muhammad Syahrizan bin Aini, PSMP BM 2622. Seterusnya, puisi Belajar dari Itik karya sastrawan negara Zurina Hassan telah dilarik oleh pelajar Nur Haifah binti Rosli, PSMP BM 4620. Seterusnya, puisi Apabila Aku Sayang dan Benci karya sastrawan negara Bahazain telah dilarik oleh Muhammad Syahrizan bin Aini, PSMP BM 2622. Dan akhir sekali, puisi Guru Oh Guru karya sastrawan negara Usman Awang telah dilarik oleh pelajar Alifah Iliana binti Ahmad Nasir, PSMP BM 1622. Demikianlah barisan 15 orang sastrawan negara Malaysia yang telah mengangkat martabat bahasa, sastra dan pemikiran bangsa pada pesada sastra. Pengiktirafan melalui segalaran sastrawan negara serta pengiktirafan melalui Searight Award membuktikan bahawa karya mereka terus hidup, melintasi zaman dan menjadi warisan yang harus kita hargai. Lebih bermakna lagi, paparan puisi telah dilarik oleh pelajar Jabatan Dia Melayu pada paparan sebentar tadi mencerminkan keindahan serta kehalusan jiwa tokoh agung ini. Saya merakamkan selagi penghargaan dan terima kasih kepada hadirin yang sudi bersama-sama menjiwai keindahan sastra bangsa. Galeri Jabatan Dia Melayu berdiri sebagai saksi kepada kehebatan mereka supaya generasi kini dan generasi akan datang terus mengenali jiwa bangsa melalui bahasa dan sastra. Sekian, terima kasih.